memang saya minat English style lah. So memang setiap kali tengok design rumah tu memang cari untuk English style. So ada satu profile dekat IG lah. Profile memang orang luar punya profile lah. English profile punya. Memang nak ada satu rumah ni. Dia punya design rumah ni dengan floor plan tu saya berminat lah. Saya dah tengok macam berminat. Macam benda saya dah cari selama ni. Jadi saya pun ambil lah design rumah tu. And then bawa kepada Zasma lah. So sebab tu jadi macam luas ke. Kalau tengok dia lebih macam tak banyak dinding ke. So apa konsep. So tu cari orang yang boleh buat design English kot lah. So memang dalam kepala tu memang nak design yang bagi macam Mak Saleh gitu. Berbalik lah dengan kerja ke apa. Sebab masa pergi tanda tangan lawyer tu pun ada ayat lah. Dia kata Zasma ni antara kontraktor bagus jugalah. Adalah few yang dia sebut yang ni kan. Tapi bagus lah, dia kata cepat. Macam tak ada masalah lah. Kalau klien-klien mari ni okey lah. Sebab memang suka sejak dulu tu lah. Memang sejak dulu memang fikir nak rumah nak buat style English gitu. Kalau tengok survey-survey pun dalam IG pun memang tengok orang buat style rumah English. Guna kayu sera ni kan.